Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang dijanjikan, saya telah berikan kepada anda 3 video mengenai Joomla. Dan kali ini saya ingin memberikan satu lagi video tambahan kepada anda, iaitu video ekstra mengenai install template di dalam Joomla. Sebenarnya cara paling mudah untuk membina website Joomla adalah dengan menggunakan template. Jadi untuk video ini saya akan berkongsi kepada anda tentang cara-cara menginstall template di dalam website anda. Pertama sekali anda perlu login masuk ke ruangan admin seperti berikut. Okey, kemudian klik di extension manager. Package file, klik di choose file dan pilih template yang telah anda download. Di sini saya tunjukkan contoh satu template yang mana template ini boleh anda dapati di internet. Okey, saya double klik di template berikut. Kemudian klik upload dan install. Okey. Ia mengambil sedikit masa dan pastikan kelajuan internet anda stabil. Setelah selesai, anda akan dapat lihat paparan seperti berikut. Gantry library installation was success. Sekiranya paparan ini kelihatan, ini bermakna template tersebut telah berjaya diinstal di website anda. Template telah berjaya diinstal, cuba anda klik di website anda. Saya klik di home. Tiada apa-apa yang kelihatan. Ini kerana anda masih belum memilih template ini untuk dipaparkan pada website anda. Klik di extension template manager. Okey, untuk menggunakan template yang baru anda install, anda hanya perlu tik di sini. Cloud base, klik di sini. Okey, setelah anda tik, anda boleh lihat perubahan yang ada pada website anda. Klik di refresh. Okey, jadi anda akan dapat lihat kelainan yang wujud pada website anda. Home, info syarikat, perkhidmatan kami, hubungi kami. Di sini akan anda dapat lihat paparan yang jauh lebih berbeza berbanding yang sebelum ini. Okey. Dan jika anda klik di home, anda boleh letakkan artikel untuk ruangan home. Klik di info syarikat, anda boleh klik masukkan artikel untuk info syarikat. Begitu juga untuk perkhidmatan kami dan hubungi kami. Segala sememangnya mudah dengan menggunakan template. Jadi saya cadangkan untuk membina website anda, anda perlu gunakan template. Jadi untuk install template juga begitu mudah. Hanya mengambil masa beberapa saat sahaja, tidak sampai berapa 1 minit. Ia bergantung kepada kelajuan internet anda. Jadi itu saja untuk video ekstra pada kali ini. Sekian, terima kasih.